Assalamualaikum. Hari ini kita nak baca sebut biji kurma dengan madu. Madu kita baca. Ni biji kurma yang kita proses sendiri. Kita salai, kita panggang, kita tumbuk, lepas tu kita proses. Bismillah. Masukkan air panas. Okey. Kita diamkan sekejap. Lepas tu nanti kita tambah madu. Lepas tu kita pusing. Dia keluar dia. Rendam dia dalam 1 minit je. Rendam dalam 1 minit biar dia baju apa semua dia bati. Kita masuk madu. Madu boleh dua, madu lebah boleh, madu keluluk boleh. Mana-mana nak jaga kesihatan boleh amalkan. Ini terbaik. InsyaAllah nanti saya akan buat untuk yang sudah siap. Mungkin ais kita buat beku untuk yang ais punya. Kita masuk madu. Ni asli punya. Madu keluluk asli daripada ayat semua Muslim. Mana siapa kalau nak beli madu keluluk boleh call saya. Madu lebah boleh. Boleh follow dalam channel saya ayat semua Muslim. Lepas tu kita ada buat misi bantuan 15 keluarga setiap bulan. Datang Manang, Negara Kelantan, belajar sendiri dengan masakan. Nak madu lebah, madu keluluk boleh call saya. Dalam lain-lain herba pun ada. Buah mahkota dewa yang sudah diproses ada. Kita rasa macam mana rasa dia. Bismillah. Terbaik. Boleh follow dalam channel saya I Am Super Muslim. Assalamualaikum.